Tapi bahawa jiran saya mempunyai anak yang kecil dan mereka sering menangis banyak. So, waktu malam itu memang sangat mengganggu waktu tidur kami. Tapi kami kena memahami bahawa diorang masih lagi kecil, kesian. Oh ada, dekat sini dekat ruang tamu ni kita orang susah sangat nak dapat cahaya matahari. Kita orang perlu masih buka pintu ni untuk cahaya sebab gelap sangat. Sebab rumah ni berada di bawah-bawah. So sebab dia punya dapur tu cover sangat, cover cahaya. Lepas tu dekat atas, bilik kat atas kalau waktu tengah hari ataupun panas gila sebab angin tu tak masuk sangat. So kalau kipas pun berasa habu gitu. Pendapat saya ingin menambahkan solar panel di rumah saya supaya untuk menjimatkan elektrik sebab bagi saya rumah ni memakai banyak sangat elektrik sebab waktu tengah hari dia kena buka lampu untuk makan tengah hari sebab terlalu gelap dan tidak nampak ataupun nak pergi toilet pagi-pagi pun sangat gelap sebab tak nampak. Lepas tu kalau nak buat kipas mesti buka maximum level 5 sebab tak rasa sebab panas sangat di atas tu. Kalau saya rasa lah kalau rumah saya ni dari segi ruang saya nampak sempit lah, especially kalau kita buat family gathering, kalau mak ayah saya datang ataupun anak-anak saya datang, bila kita berkumpul saya nampak rumah saya ni tak banyak ruang untuk buat makan-makan ke apa. Tapi orang kata boleh lah sekadar untuk beratkan satu rahim tu boleh lah. Tapi untuk lebih daripada 6 ke 7 orang, saya rasa rumah saya ni agak sempit lah. Dan dari segi pengudaraan pula, saya nampak rumah saya ni dia tak berapa stabil. Terutamanya di bahagian ruang tamu dengan bilik. Kalau di bahagian ruang tamu agak sejuk lah. Kalau di bahagian bilik saya rasa agak panas. Mungkin disebabkan faktor penerimaan pencahayaan. Kalau di ruang tamu ni lebih terbuka berbanding di bilik. Dari segi asas saya nampak first untuk persekitaran dulu lah. Persekitaran di kawasan ni banyaklah kemudahan. Antaranya di bawah Paspuri ni ada kedai-kedai, kedai makan, ada kedai runcit. Jadi senang untuk saya dengan keluarga pergi beli barang ataupun dapatkan makanan. Tapi dari segi keselamatan pula, di kawasan Paspuri ni pencahayaan dari segi setiap blok tangga kurang dapat cahaya, terutamanya pada waktu malam. Jadi risiko untuk jatuh ataupun risiko untuk tergelincir ke malam, tak nampak ataupun terlanggar kucing, saya rasa agak besar lah. Terutamanya bagi OKU, di mana kawasan rumah saya ni tak ada lift. Jadi untuk OKU masalah fizikal ataupun OKU fizikal, untuk terutamanya buta, saya rasa agak sukar lah untuk tinggal di kawasan bodi saya ni. Masa depan agak banyak sebenarnya nak buat ni Untuk rumah pun saya pun baru lagi duduk sini dalam beberapa tahun lah. Jadi tapi saya rasa yang boleh di-improve lagi dari segi kawasan rumah, first saya rasa dari segi perhiasan lah. Mungkin akan datang saya akan tambah lagi perhiasan yang dapat
menaikkan lagi seri rumah lah, antaranya perabot. So, bila orang datang tu, orang bolehlah tengok macam, "Uish, wow, menarik lah rumah saya ni." Sebab sekarang ni rumah saya ni disebabkan rumah baru lagi, jadi tak banyak lagi lah dari segi furniture-nya kan. Jadi mungkin pada masa akan datang saya akan tambah lagi furniture supaya bila datang tu dapat melihat lah keindahan rumah saya. Yang sempit ni pun still boleh lagi orang kata berinovasi lah ke arah yang lebih baik lah. Walaupun sempit kan, kita cuba luruskan ataupun adjust sesuai kepada tahap yang lebih baik lah daripada sekarang. Sebenarnya saya hidup dekat sini adalah salah satunya adalah orang agak terbaik sebab kalau berkongsi dengan 6 orang lagi belajar dalam sana. Dari segi berjaya sebenarnya bagus sebab bila ni mengajar menari dari segi mengada keselamatan sekarang agak baik sebab ni bila pandang malam ada boleh tonton dan dari jaga di depan rumah ni. Yang saya dapat rumah ni mungkin adalah daripada segi kerja ni mungkin ada kira yang lebih baik untuk letakkan. Lepas tu saya tu mungkin nak tambah tinggi supaya ada sikit hiburan untuk kami dalam rumah ni. Saya rasa mungkin kalau diberi pilihan boleh tambahkan pengawal ini ke dalam ni sebabnya pada waktu tengah agak panas lah. Sepanjang projek ini, saya berpeluang untuk berinteraksi dengan komuniti dan melihat sendiri keadaan rumah mereka. Pengalaman ini membuatkan saya lebih memahami cabaran yang mereka hadapi seperti ruang terhad, susun atau yang agak sempit dan kekurangan dan orang kata kekangan untuk membayangkan perumahan yang mereka inginkan. Saya juga menyedari bahawa ruang yang selesa dan praktikal bukan sahaja menjadikan rumah lebih kemas, malah meningkatkan keselesaan serta memudahkan aktiviti harian penghuni. Dalam projek ini, generatif AI banyak membantu saya menghasilkan idea visual dengan lebih cepat dan jelas. Visual yang dihasilkan memudahkan saya menerangkan cadangan transformasi kepada penghuni serta membantu mereka membayangkan hasil akhir dengan lebih yakin.
Pada masa yang sama, saya rasa AI juga membuka peluang untuk menghasilkan penyelesaian ruang yang kreatif, realistik dan sesuai dengan keperluan sebenar sesuatu pengguna rumah tersebut.